Rezeki ni semua dari dia. Kita kerja, tapi yang bagi rezeki siapa? Allah. Kita berniaga, yang majukan perniagaan kita siapa? Allah. Jangan lupa perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku tak ada daya nak buat baik kalau Engkau tak tolong aku. Ya Allah, aku tak ada daya nak tinggal benda jahat kalau Engkau tak tolong aku. Tak payah susun doa susah-susah, tuan-tuan. Dengan Allah ni tak payah susun doa susah-susah. Angkat tangan, cakap aja dengan Allah. Ya Allah, boleh tak kau tolong aku? Ya Allah, Ya Allah. Cakap macam tu je dengan Tuhan. Ya Allah, boleh tak kau sayang aku? Ya Allah, boleh tak kau redakan aku ni? Cakap dengan Allah macam tu je. Tak payah susah, tuan-tuan. Ya Allah, boleh tak pimpin aku ni ke jalan kau yang lurus? Itu je. Tak susah dengan Allah. Dengan orang nak kena karang surat. Kalau kita nak minta tolong dengan orang, kita kena susun ayat. Tak? Tak kena kat dia, susahlah. Tapi dengan Allah senang aja. Ya? Mudah aja dengan Allah.